Tengok ni. Saya dengan Fik jenuh bersihkan bangkai ayam kat depan tu. Ha? Hari ni dia hantar bangkai ayam. Besok nyawa kita orang melayang. Awak tak faham ke? Mana ada saya main judi lagi. Tak bohonglah. Sebelum nyawa saya dengan anak saya melayang. Disebabkan perangai buruk awak ni. Lebih baik awak ceraikan saya. Awak cakap apa ni, Suri? Ha? Dah tua-tua nak cerai berai. Malulah sikit. Awak tu yang patut malulah dah tua-tua main judi. Sumpah, Suri, sumpah. Saya tak main judi lagi. Yang ada tu semua hutang lama. Hutang lama, kenapa tak bayar? Kenapa tak bayar? Oh yelah, macam mana awak dah bayarkan? Sebab duit awak habis main judi. Diana, you nak tak jadi ikon untuk parti I? You just bagi tahu berapa I kena bayar you. Sorry. Saya tak minat politik. Dan saya lebih selesa untuk bercakap dengan orang biasa dan orang yang tak ada kuasa. Okay. Actually, it's very good idea, you know. No. Politik ni penuh dengan manipulasi. Dan saya takkan sekali-kali jual imej saya untuk parti politik. Maksud Diana bukan parti papa. Candy kan? You Aiman, you tak payah nak jadi translator. I faham apa yang dimaksudkan. Di, kalau I tak sempat jumpa you sebelum I pergi. Kita kahwin?